Si Junko ni macam mana? Siksa gila weh. Sebab tu lah headline dia, tajuk yang diorang bagi dekat kes pembunuhan ni adalah 44 hari dalam neraka. Korang bayangkan Junko ni macam mana. Bila aku cerita balik kisah Junko ni, aku sesebab tau. Aku bukan letak diri aku kat tempat Junko tu. Aku letakkan diri aku tempat mak ayah dia. Macam mana perasaan mak ayah dia bila dia tahu anak dia kena dera, kena seksa sampai mati. Okey, kita sambung balik. Sehinggalah 4 Januari 1989, waktu ni Miyano ni ajak Junko ni main mahjong sama-sama dengan diorang. Dan pada waktu tu, waktu tengah main-main tu, kebetulan pula Junko ni pula yang menang main mahjong dengan diorang ni. Si Miyano ni apa lagi dibaran lah, dia tak puas hati. So dipukul, diseksa Miyano ni sampailah dia mati waktu tu. So lepas Junko ni mati, diorang ni panik lah kan. Aku nak buat apa dengan mayat ni, macam mana kan, nak sorok kan. Dan diorang dapat idea, diorang letak mayat Junko ni dekat dalam satu ton drum yang berisi simen konkrit kat dalam tu. So diorang buang ton drum yang berisikan simen yang dalam dia ada Junko tu dekat sebuah kawasan yang terletak dekat Tokyo. Okey, nak dipendekkan cerita, selepas 2 minggu si Miyano dengan Joe Ogura ni ditahan polis di atas kesalahan merogol seorang individu ni secara berkumpulan. Tapi individu tu bukanlah Junko ni kan. Tapi waktu dalam penyiasatan tu, waktu dalam soal siasat tu, pihak polis ni ada sebut satu kes pembunuhan ni kan. Dia sebut-sebut tapi tak ada kaitan pun dengan Junko tu. Tapi Miyano ni boleh salah faham. Dia ingatkan polis ni mention kes pembunuhan Junko ni. So dia salah faham. Dia termengaku waktu tu. Bila soal siasat tu, Miyano termengaku yang dia bunuh Junko. So waktu tu terbongkarlah segala-galanya kes kehilangan Junko ni. Junko ni dibunuh oleh Miyano and the gang dan diseksa, dirogol semua benda lah. Memang waktu tu Miyano and the gang ni memang kau-kau kena soal dengan polis ni, bertubi-tubi. Sebab tu daripada A ke Z diorang dapat cerita and then diorang dokumentari kan benda ni. Tapi pengakhiran dia, nasib Junko ni macam tak terbela tau. Hukuman yang dijatuhkan ke atas 4 orang ni tak setimpal apa yang diorang buat. Disebabkan diorang ni bawah umur, so hukuman yang dijatuhkan ke atas diorang ni adalah hukuman juvenile lah kan, dipenjarakan je. So macam tak setimpal. Korang dah dera anak orang, korang dah seksa anak orang, korang dah bunuh anak orang, tapi hukuman kau hanya penjara. Aku boleh baca kat sini, Miyano ni hanya dipenjarakan selama 20 tahun, Joe Ogura selama 8 tahun, Minato 5 ke 9 tahun dan Yasushi Watanabe ni 5 ke 7 tahun. Dan ada orang kata, ada ura-ura mengatakanlah, kabar angin mengatakan keputusan hukuman ni, kejatuhan hukuman betul ke aku menyembuhan ni? Dia punya hukuman ni ada kaitan juga dengan geng-geng Yakuza ni. Mungkin geng-geng Yakuza ni ugut kerajaan ke, ugut pihak polis ke.